Ramai acak-acik nak beli gazebo dengan Boyjan. Okey, Boyjan jujur tegak cakap dengan acak-acik, kalau nak beli gazebo ni, beli daripada orang-orang Kelantan. Sebab Boyjan pun beli dari orang Kelantan. Boyjan yang Jati, import sendiri Prabu Jati. Kos dan harganya, kalau untuk kita dapatkan kualiti yang macam ni, sebenarnya better ambil dari orang Kelantan. Pakai kayu cengal. Harga dia lagi jauh okey sebenarnya. Jujur Boyjan cakap. So tengok ni, Boyjan beli 2021 dan tak pernah jaga. Orang Kelantan, sampai sekarang barang ni okey. Ini pun dah pernah buka pasang. Barang ni okey. Duduk elok je dekat sini. Si cantik lah. Sebab ramai acak-acik minta Boyjan masukkan gazebo. Boyjan tak nak bukan disebabkan apa. Boleh dapat yang agak rendah harganya, tapi ketahanan takkan sama. Seratalah kalau Boyjan lah order Indonesia dengan acak-acik order dekat Kelantan. Better order dekat Kelantan. Kos dia lebih murah berbanding import dari Indonesia. Sebab tu ada barang yang boleh harga okey dengan kualiti, ada yang tak boleh. Ada yang better ambil dekat Malaysia. Sebab tu kena faham tentang sesuatu. Sekarang Boyjan berada dekat rumah jati Boyjan. Yang ini totally 100% orang Melayu kita yang buat. Ini overseas design, totally orang Indonesia yang buat. Nampak? Okay, one more.